ni pengalaman aku. Pasal anomali pula. Dia tulis macam-macam. Lepas tu dia tulis nama aku sekali. Krokodilo, krokodilo. Ui. Tidak. Tidak. Jangan. Jangan nak rasuk kita. Jangan dia buat kita jadi anomali juga. Ni apa masuk dia? Dekat tempat yang kita cakap tu mana ada yang tulis? Masih. Weh. Macam mana ni? Hello. Weh. Sekarang Bro Ivan jadi game hantu kan? Kita tengok lagi tu siapa? Kau nak duit? Aish ada YouTube. Belakang aku. Dah tu. Tak, kakak Ais ada YouTube kan? Ui. Lah aku pun ada. Dia pun tahu. Weh, tak ada lah. Jangan sampai dia ada kat belakang aku. Apa? Dia gelap guys. Wih. Saya tak boleh mati. Dia tak boleh mati kata dia. Woi. Janganlah lari. Woi. Balin. Nanti dia cakap Aish akan mati nukut. Jangan sampai. Aku kecil lagi. Mak ayah aku nak tunggu aku besar. Jangan sampai. Hehehe. Lari. Tunggu. Lari. Ibu tolong aku. Woi, Falihin. Apa? Weh, kau ada dalam ni kan? Tak ada. Tak ada. Weh, kau ada kat mana Falihin? Kau ada kat mana? Tak tahu. Hilang. Tidak, lari. Hantu. Nasib kau macam mana? Nasib aku senang. Apa? Tolong bulik. Tengok kat dalam. Tengok dalam bilik tadi tu. Okey, sekejap. Ada apa? Tengok balik kat dalam bilik tadi. Ada apa? Tengok. Sekejap. Aku akan menjemput kau. Masuk balik yang bilik tu. Sekejap. Mesti dia buat apa? Dengan kau. Woi. Masuk tempat tu. Kau tak ada kan? Tak ada. Saya dah culik sepupu awak. Falihin. Tidak. Kau kat mana? Diculik. Dah hilang. Kamu kat mana? Kau mati. Sampai tak culik aku pula. Dah tak ada dah tulis tu. Falihin? Hello Falihin. Kau jadi hitam balik. Woi. Ni kau. Karen. Hantu Falihin. Tolong. Karen.
Weh! Weh! Allahu Akbar! Kau jadi apa? Oi, dah besar dah. Sebaiknya kau besar. Kecil balik. Ha. Kenapa kau? Woi. Apa kau cakap apa? Ibu. Mana ibu? Ha? Apa? Anak benda itu aku. Jangan. Tidak, jangan. Jangan tembak aku. Weh, Falihin. Falihin. Tidak. Aku akan dukung kau. Aku nak bagi tahu kat doktor. Aku nak letak kat doktor je. Falihin. Jangan sampai kau hilang. Cepat sebelum. Bawa itu. Yelah aku bawa lah ni. Kau sakit ke apa? Oh, tolong. Weh, kenapa? Tidak boleh apa lagi. Weh, jap. Aku bawa. Jap. Mana hospital? Hospital. Weh, aku minta tolong. Jodoh. Weh. Aku cakap. Sekejap. Tolong aku. Saya punya Apa kau buat ni, weh? kawan mati. Tolong kau saya mati. Yang mau jadi jodoh aku. Ha? Yang mau jadi jodoh aku. Weh, aku tak nak. Aku dah. Weh, kau janganlah. Tolong aku lah. Weh, kau mana? Sorry. Dia cakap sorry. Falihin. Hello. Aku mana ada? Aku nak bawa kau. Kasihan kau. Aku nak bawa kau ke hospital. Biar kau sembuh. Lelok. Jangan sampai dia tulis nama kau pula. Falihin sakit jantung kan? Dia cakap. Bukan. Falihin kena sakit jantung kan? Mana ni? Nasib baik perempuan ni. Watch out. Woi. Ada bom. Woi, kenapa kau pegang bom? Watch out ni apa? Kau tidur? Ha? Mana hospital? Jap. Aku nak bawa. Kau guna ni. Apa? Skuter. Weh. Kau jatuh lagi. Macam mana ni? Ha? Kau cakap apa? Weh. Mana kau? Falihin. Hello? Weh. Kenapa ni? Kau kan yang tulis sendiri. Ha? Kau kan tulis? Ha, mana? Aku terpental. Terpental kat mana? Kau terpental kat mana? Siapa gerakkan kau punya karakter? Aku terpental kat rumah 15. Kat rumah 11? Kat rumah 15. 15. Sekejap. Ha? Falihin.
Kan? Falihin. Kau pun tak ada. Muka kau macam mana? Rasa sikit. Falihin. Falihin. Ai, berdiri kat sini ai. Kau berdiri kat situ. Berdiri kat sini, dia dah diam je. Dia Okey. diam tau. Oh, dia berdiri sana. Ai, berdiri kat sini. Okey. Oi. Berdiri kat sini. Okey. Ya, sini. Ai, Apa? berdiri kat sini ai. Ayah cabut. Mana? Ayah cabut. Berdiri kat sini ai. Mana? Mana? Berdiri kat sini. Okey. Terus kat sini, kat sini. Lepas tu. Dia diam je tau, dia diam. Oh, diam. Okey. Dia apa? Oh. Kau nak telefon aku kat rumah kau? Taklah. Lah? Kau nak jadikan rumah ni. Rumah 12 jadi rumah aku. Yeay, kita rumah ke depan-depan. Rumah kau depan aku, rumah aku depan kau. Oi, Falin. Kau dalam ni kan? You tak? Hello. Hello. Aku nak jemput kau. Aku nak bagi tengok. Oh, Falin. Tengok rumah aku. Okey. Kau je boleh masuk rumah aku. Mana kau? Ya Allah, pergi mana aku punya. Weh. Kau ni. Falin, kau dekat mana? Kau buat apa duduk sini? Cepatlah, aku nak masuk kau ni. Okey. Jom cepat ikut aku. Kau je boleh masuk sebab kita depan rumah. Jom masuk. Oi. Sepupu aku je boleh. Apalah, siapa yang tulis tadi tu? Falihin. Tak tahu. Dia mesti hantu. Hantu yang suka aku. Dia suka kau. Dengan adik aku kan. Tadi kan dia cakap saya nak kawan Aish dan Aisyah. Mana kau? Belakang. Ayo, mana Oh. pun. Oi. Kau cakap apa? Oi. Ya Allah. Aku nak keluar kejap tau. Ada bom lagi tu. Ini. Kenapa? Tunggu apa? Lagi. Kat mana kau? Kau kat mana? Kau kat mana? Aku ada dalam rumah. Aku dalam tu sampah. Kau ada kat mana? Dalam tu sampah. Tok sampah. Haa. Tok sampah mana? Rumah aku. Tu sampah kat depan rumah aku. Woi, mesti hantu tadi yang buang kau. Kita. Kan? Cuba kau pergi depan rumah aku. Okey. Masuk ke? Cuba kau masuk rumah aku. Tapi aku tak boleh masuk. Oh, yelah. Aku lupa. Kau tak boleh. Okey. Masuk. Okey. Kau ada kat atas ke bawah? Sampah apa? Sampah apa? Ya Allah, botak ni kan. Apa? Sampah apa? Sampah depan rumah aku lah. Oh. Weh, bukalah balik. Kau kata ada depan. Depan luar kan? Cepat buka. Aku memang tak boleh buka sebab ni bukan rumah aku. Aku tahu. Stay. Kanan, sebelah kanan ke kiri? Belakang. Sebelah kanan, kiri, belakang ke depan? Sebelah kanan kot. Mana ada sebelah kanan mana sampah?
Sebelah kiri ada sampah. Jom, cuba aku baring. Jom. Tak ada. Ada. Tak ada. Mana kau? Ada bom lagi. Aku nak beli rumah kau. Ada kau masuk rumah kau. Okey. Masuk rumah aku. Masuk rumah kau. Tu kau. Jom masuk rumah kau. Okey. Masuk kan? Kau dah masuk kan? Masuk. Mana kau? Ha. Kau dekat mana? Hai. Baik. Aku dalam rumah kau. Kau kat mana? Aku ada kat halaman rumah aku. Dalam rumah. Aku kat mana ni? Ha? Ada. Kau kat mana? Weh, kau naik atas pula. Hai. Hai. Nak duit? Aku dah curi dah duit kau. Dah. Duit Mana? kau. Mana? Mana? Yo. Ha? Ya Allah, bagi duit. Sebelum kau penat. Duit kau. Sebelum aku call frontman. Sekejap. Tak boleh. Hello frontman. Ada orang curi duit aku. Ha? Dasar. Tu duit pembagi aku. Betul tu. Mana? Ini apa? Kau tengah minum ke? Weh, zombie. Tak apa. Ini takut. Ini apa tu? Balik. Tapi mana suara tu berasal? Suara aku lah. Ha? Siapa lagi? Suara aku lah. Suara siapa lagi? Yelah, tapi kau ada kat mana? Aku ada kat depan. Aku. Ha? Kat rumah kau? Aku ada kat rumah aku. Okay, kau masuk. Kau jangan kunci. Kenapa gelap? Weh! Masuk. Kenapa? Aku dah kunci rumah aku. Nanti kau boleh masuk. Oh, buat apa? Nak tidur lah ke? Dekat rumah ni? Buka. Aku dah tengok dalam rumah kau. Cantik ke apa? Kau buka jap. Lampu. Kau kenapa kau tutup lampu? Pagi-pagi mana boleh tutup lampu? Sebab. Kau nak tahu sebab apa? Tak tahu, botak. Kau kat mana? Aku ada kat atas. Ni. Terus kau main sekejap. Pasal kau botak kan? Sini kau. Woi! Tak ada rumah ni. Kau buat macam mana? Ada lah. Saya boleh beritahu. Mana boleh beritahu? Kau ni jahat lah. Aku tak nak lah friend kau lagi. Kau buat Yelah. Aku ambil kau. Kau kat mana? Aku ada kat depan rumah kau. Ni. Sini. Yelah. Okey. Ni aku dapat kat ni dari mana? Ha? Aku dah ni kad apa? Letak. Ni mesti hantu tu buat. Okey, nak beritahu apa? Cara buat macam tu. Macam tu nak buat macam mana? Lin, nak buat macam mana kalau buat macam tu yang tutup rumah macam ni? Dia merah macam tu. Sekejap. Aku nak lihat sekejap. Game aku ni lag pula. Lag sikit. No! Tak, aku kunci rumah. Takut ada orang masuk rumah aku. Botak berbuat jahat datang join kau.
aku bagi kau nama botak beban jahat. Lepas tu patutlah kat tempat tulisan tadi tu ada dia tulis Aish botak beban beban jahat je tu. Kenapa lah? Weh, dah malam lah. Macam mana ni? Cepatlah, nanti aku takut lah. Weh, kau kat mana? Sabar, dia on the way ni. Tunggu sikit. Sampai dah. Mana-mana? Rumah nombor 18. Rumah baru aku. Weh, buat apa pindah? Rumah 18 pula. Kau teleport. Teleport lah aku. Jangan. Kau buat apa? Kau buat apa teleport? Kau buat apa rumah kat sini? Aku tak nak rumah sini. Biar kita depan-depan. Kita kan kawan. Kita kan sepupu. Bukan. Aku tak nak dah main. Lah. Apa? Kau nak cakap apa? Mana? Tadi merah-merah. Cakap apa? Ayah? Lin?